Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Nusaina binti Ayub, merupakan pelajar semester 4 bagi program Bachelor of Early Childhood Education Wilhades. Dalam pembentangan kali ini, saya ingin berkongsi tentang perkembangan emosi kanak-kanak kecil serta kepentingan hubungan keterikatan dalam membentuk kesejahteraan diri mereka. Perkembangan emosi merupakan satu proses penting yang bermula sejak bayi lagi. Ia membantu kanak-kanak mengenal dan memahami pelbagai perasaan seperti gembira, takut, marah dan sedih. Apabila bayi menangis kerana lapar lalu dipeluk oleh ibunya, mereka sedang belajar bahawa kasih sayang memberi ketenangan. Momen kecil seperti ini membentuk asas kepada kepercayaan bahawa dunia sekeliling adalah tempat yang selamat dan penuh kasih sayang. Perkembangan emosi juga menjadi asas kepada pembentukan sosial dan kepribadian seseorang individu. Kanak-kanak yang dapat memahami emosinya akan lebih mudah mengurus tekanan, bekerjasama dengan orang lain dan membuat keputusan yang lebih matang apabila dewasa kelak. Oleh itu, aspek ini sangat penting untuk diberi perhatian oleh ibu bapa, penjaga dan juga guru. Kepentingan perkembangan emosi. Perkembangan emosi yang sihat membantu kanak-kanak menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi kehidupan. Ia bukan sahaja berkait dengan perasaan tetapi juga mempengaruhi perkembangan sosial dan kognitif. Kanak-kanak yang mampu mengawal perasaan marah atau kecewa biasanya dapat berinteraksi dengan lebih positif dan menunjukkan kematangan sosial. Sebagai contoh, apabila seseorang kanak-kanak kecewa kerana kalah dalam permainan dan dia mampu menerima kekalahan dengan tenang, itu tanda perkembangan emosinya stabil. Hal ini berbeza dengan kanak-kanak yang mudah menangis, mengamuk atau menolak rakan apabila tidak mendapat apa yang diinginkan. Guru dan penjaga memainkan peranan penting untuk membantu mereka mengenali serta menamakan emosi yang dirasai. Apabila guru berkata, "Saya tahu kamu sedih kerana blok kamu jatuh. Mari kita bina semula bersama-sama." Guru bukan sahaja menenangkan tetapi juga mengajar kemahiran mengurus emosi. Dengan cara ini, kanak-kanak belajar bahawa emosi boleh dikawal dan ditangani dengan baik. Peranan penjaga. Penjaga ialah individu pertama dalam membentuk kanak-kanak belajar memahami dunia emosi. Mereka menjadi contoh utama dalam menunjukkan ekspresi kasih sayang dan empati. Kanak-kanak memahati bahawa orang dewasa mengawal marah, sedih atau kecewa dan mereka meniru tindak balas itu dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, apabila seorang kanak-kanak kecil menumpahkan air dan ibunya menenangkan sambil berkata, "Tak apa, kita lap sama-sama." Anak itu belajar bahawa kesilapan boleh diperbaiki tanpa perlu dimarahi. Begitu juga di prasekolah. Guru yang memberi pelukan apabila muridnya takut untuk kehadapan sebenarnya sedang menanam rasa percaya dan keselamatan dalam diri kanak-kanak. Tindakan-tindakan kecil seperti senyuman, pelukan dan pujian membina keyakinan diri serta membantu perkembangan emosi yang sihat. Guru dan penjaga yang sentiasa memberi perhatian dan mendengar dengan sabar membantu kanak-kanak merasa diri mereka penting dan dihargai. Kepentingan konsentrasi penjaga. Konsentrasi penjaga amat penting kerana kanak-kanak belajar melalui pengulangan dan corak tingkah laku yang stabil. Apabila penjaga bertindak balas dengan cara yang sama, tenang, penyayang dan tidak menghukum secara melulu, kanak-kanak belajar bahawa dunia mereka boleh dijangka dan selamat. Ini memberikan kestabilan emosi yang kuat dalam diri mereka. Namun, jika penjaga bersikap tidak konsisten, contohnya hari ini penyayang tetapi esok marah tanpa sebab, kanak-kanak akan merasa keliru. Mereka tidak tahu bila harus rasa selamat dan ini boleh menyebabkan kebimbangan atau ketakutan yang berpanjangan. Oleh itu, penjaga perlu peka terhadap keperluan emosi kanak-kanak. Konsistensi dalam kasih sayang, perhatian dan batasan, disiplin membentuk hubungan keterikatan yang kukuh serta membantu perkembangan kepribadian yang stabil. Kesan hubungan keterikatan yang positif.
Hubungan keterikatan yang positif memberikan kesan besar terhadap perkembangan emosi, sosial dan kognitif kanak-kanak. Dari segi emosi, mereka lebih tenang, berani dan mudah menyesuaikan diri dalam situasi baru. Mereka juga mempunyai kawalan emosi yang lebih baik apabila menghadapi tekanan. Dari sudut sosial, kanak-kanak yang mempunyai keterikatan selamat lebih mudah berkawan dan menunjukkan empati terhadap orang lain. Mereka memahami perasaan rakan dan belajar berkongsi serta bekerjasama di sekolah. Mereka lebih mudah menerima arahan guru dan dapat bekerjasama dalam aktiviti berkumpulan. Manakala dari sudut kognitif, hubungan keterikatan yang sihat membantu meningkatkan tumpuan dan motivasi untuk belajar. Kajian menunjukkan kanak-kanak yang berasa selamat cenderung berfikir lebih kreatif dan berani mencuba tugasan baru kerana mereka tahu bahawa kegagalan bukanlah sesuatu yang menakutkan, tetapi peluang untuk belajar sesuatu yang baru. Kesan negatif hubungan keterikatan yang lemah. Sebaliknya, hubungan keterikatan yang lemah boleh memberi kesan negatif terhadap perkembangan kanak-kanak. Mereka mungkin menjadi pemalu, terlalu bergantung, mudah marah atau menunjukkan tingkah laku agresif. Sebagai contoh, kanak-kanak yang sering dimarahi tanpa diberi peluang menjelaskan diri mungkin membina rasa takut dan rendah diri. Mereka berasa tidak disayangi dan akhirnya sukar mempercayai orang lain. Dalam jangka panjang, kekurangan hubungan emosi yang positif boleh menjejaskan keyakinan, kemahiran sosial dan prestasi akademik mereka. Guru dan penjaga berperanan untuk memulihkan semula keyakinan dan kesejahteraan emosi kanak-kanak dengan memberikan sokongan dan perhatian yang berterusan. Secara kesimpulannya, perkembangan emosi dan hubungan keterikatan memainkan peranan penting dalam membentuk kesejahteraan diri kanak-kanak. Penjaga berperanan utama dalam membina asas kasih sayang dan keselamatan melalui komunikasi yang positif dan konsisten. Kanak-kanak yang mempunyai hubungan keterikatan yang kukuh akan membesar menjadi individu yang penyayang, yakin diri dan berfikiran positif. Sebagai pendidik, saya menyedari bahawa setiap interaksi kecil seperti mendengar dengan sabar, memberi pelukan apabila mereka sedih atau sekadar memuji, usaha mereka boleh membina hubungan emosi yang mendalam. Pembelajaran sebenar bukan berlaku di dalam kelas, tetapi melalui kasih sayang, kepercayaan dan empati yang kita tunjukkan setiap hari. Saya percaya bahawa memahami kepentingan perkembangan emosi dan keterikatan akan menjadikan kita pendidik yang lebih prihatin dan berjiwa besar. Kanak-kanak dibesarkan dalam suasana penuh kasih sayang bukan sahaja berjaya dalam pelajaran, tetapi juga akan menjadi insan yang berakhlak mulia, penyayang dan seimbang dari segi emosi serta sosial. Inilah matlamat sebenar pendidikan awal kanak-kanak, membentuk generasi yang bukan sahaja cemerlang mindanya tetapi juga berhati nurani dan berbudi pekerti tinggi.